Coach Jerry, apakah pandangan coach secara keseluruhan terhadap persembahan pasukan dalam perlawanan petang ini? Saya rasa hari ini mungkin permainan agak kurang pada babak pertama. Pang Rangers mempunyai kualiti yang sangat tinggi dengan pemain asing mereka, terutamanya Souza dengan Mora. Dan kesilapan-kesilapan yang mungkin sedikit bila lawan tim macam ni, kita bolos gol awal, 3 biji awal. Secara keseluruhan, yang positifnya untuk KL City adalah daya bersaing pemain mungkin dia teruskan, dia tak berhenti cuba bersaing. Scoreline maybe daripada 4 gol ni, I would say satu scoreline yang besar. Berbanding yang kita main dengan Pahang di Supar, kita cuma kalah 4-3 tak silap saya. Tapi untuk KL City, bila kami bermain tanpa satu foreigner yang kami ada, mungkin situasi agak sukar di depan kawasan gol oponen. Dan saya kena kaji balik, mungkin hari ini sebagai satu pasukan dalam 2 musim ni, kami ada peningkatan daripada segi kami boleh attack, mungkin tak ada finishing. Tak ada finishing action yang bagus, tak ada score. So secara keseluruhan saya terima kekalahan ni, and pada kita mengikut KPI kita, game-game ini adalah untuk kami cuba bersaing secara fizikal, secara taktikal dan psikologi dengan tiga tim di atas. So secara keseluruhan, for me is okay, but of course untuk break into podium untuk tahun-tahun yang akan datang, kita kena improve daripada segi psychological pasukan.